Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang dimuliakan Tuan Imam yang berusaha, pengurusi surau, Jawatankuasa surau, yang dikasihi bapa-bapa, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya dapat sekali lagi kita berjumpa dalam isian antara Maghrib dan Isyak di Surau Parit 9. Saya mengucapkan terima kasihlah kepada pihak pengurusan surau ini kerana tak jemulah untuk mengundang saya, untuk bersama-sama dalam tazkirah dan sama-sama untuk kita bermuhasabah bagi memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, tajuk tazkirah yang terlintas dalam pengeran saya ialah Sekolah Ramadan. Kita baru sahaja melalui bulan Ramadan Al-Mubarak dan bulan Syawal, dan sekarang ini tak saya kita masuk bulan Zulkaidah. Sudah tentulah di dalam bulan Ramadan itu kita telah disekolahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita menjadi orang yang terbaik di dalam bulan Ramadan dan seterusnya di luar daripada Ramadan. Apakah yang saya maksudkan sekolah Ramadan? Sekolah Ramadan ialah bagaimana yang kita sedia maklum, sudah sering kali disebutkan, kita berpuasa di siang harinya dan kita berpuasa daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa dan mengurangkan pahala puasa. Itu konsep puasa di bulan Ramadan. Jadi berpuasa, makan dan minum dan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa dan mengurangkan pahala puasa. Jadi adakah sekolah Ramadan itu hanya di dalam bulan Ramadan sahaja? Sudah tentulah Allah dan Rasulnya berkehendakkan kita meneruskan segala pendidikan yang ada di dalam bulan Ramadan itu untuk kita teruskan di luar daripada Ramadan. Yang pertama, amalan puasa. Di bulan Ramadan kita berpuasa selama 1 bulan dengan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan kemudian disusuli dengan puasa 6 Syawal. Barang siapa yang berpuasa sunat 6 Syawal selepas daripada puasa Ramadan, maka dia mendapat pahala seolah-olah berpuasa selama 1 tahun. Dan sudah tentulah ganjaran ini kita tidak sia-siakan. Sebagai orang awam, kita tidak salah untuk beribadah dengan mencari-cari kelebihan, seperti kelebihan puasa sunat Syawal, kelebihan berpuasa sunat Isnin dan Khamis, kelebihan itu dan ini. Itu tidak salah, kerana kita ini orang awam. Kerana dengan mencari kelebihan-kelebihan amal, dia menjadi satu motivasi kepada diri kita untuk mempergiatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, di dalam bulan Ramadan ialah bulan Al-Quran. Masing-masing membaca Quran, bertadarus. Dan tentulah kita kena meneruskan amalan ini di luar Ramadan. Nawwiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Sinarilah rumah-rumah kamu dengan memperbanyakkan sembahyang sunat dan membaca Al-Quran. Jadi kalaulah kita nak bercahaya rumah kita di dunia dan rumah kita di dalam kubur, hendaklah kita memperbanyakkan sembahyang sunat dan juga memperbanyakkan membaca Quran. Dan itulah sekolah Ramadan. Kita membaca Quran di bulan Ramadan dan malamnya kita sembahyang sunat tarawih dan kita sambung dengan qiyamul lail, sembahyang tahajud, sembahyang sunat taubat, dan di waktu paginya kita sembahyang sunat duha. Dan amalan-amalan dalam bulan Ramadan ini hendaklah kita teruskan.
kita dituntut untuk memperbanyakkan membaca Quran. Kerana Quran itu adalah pemberi cahaya dan peneman ketika kita di dalam kubur. Ketika kita keseorangan di dalam kubur, tidak ada kawan. Kerana semua orang yang menghantar kita pulang ke rumah. Isteri yang kita cintai juga pulang ke rumah. Anak-anak kita yang ramai, 6-7 orang pun pulang ke rumah. Sahabat-sahabat kita yang baik pun pulang ke rumah. Tinggallah kita keseorangan di dalam kubur yang gelap gulita. Maka siapakah kawan kita? Tidak, ialah amalan kita, termasuklah Al-Quran. Barang siapa yang selalu membaca Quran, maka kuburnya akan menjadi terang. Ada satu kisah, mungkin saya telah ceritakan di sini. Dulu ada tersebut dalam majalah Mastika. Zaman dulu ada satu majalah Mastika, di mana majalah Mastika itu menceritakan kisah-kisah pelik, kisah-kisah ajaib. Ada satu kisah menceritakan seorang wanita tua berlaku di negeri Perak, meninggal, dikebumikan. Tetapi pada malam harinya orang kampung melihat kuburnya bercahaya. Sehinggalah wartawan-wartawan pun datang untuk menyaksikan. Bila ditanya kepada anak-anaknya dan orang kampung mengatakan bahawa makcik ini dia suka membaca Quran, mengajar anak-anak jiran, anak-anak kampung membaca Quran. Dan ketika dia suka membaca Al-Quran, ayat-ayat lazim yang diingatinya. Tidak lekang daripada mulut makcik ini dengan membaca Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas dan sebagainya. Oleh kerana beliau bersahabat dengan Al-Quran, maka Al-Quran pun tidak mahu meninggalkan dia ketika dia kesorangan di dalam kubur. Itulah sahabat yang sejati. Jadi kita mengambil ibrah pengajaran daripada kisah ini, sama-samalah kita meneruskan amalan sekolah Ramadan, iaitu membaca Quran itu terus kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran, kerana sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat kepada pengamalnya. Dan ketika kita di yaumul akhirah, di padang mahsyar sana, Quran akan datang menjadi pembela kepada diri kita. Ketika kita dibicarakan di padang mahsyar dan mungkin kita akan dicampakkan dalam neraka, maka ketika itu syafaat Al-Quran datang dan menjadi peguam bela kita. Di padang mahsyar nanti semua keadaannya ialah nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Masa itu kita dah tak pedulilah bapa kita, ibu kita, isteri kita, suami kita, anak-anak kita, kita dah tak peduli. Kita hanya fikirkan aku selamat tak daripada api neraka yang berada di hadapan kita yang sedang menjulang-julang itu. Aku selamat kata. Walaupun di sebelah kita inilah ibu kita, di sebelah kita dah tak peduli dah. Walaupun di depan kita tak peduli dah. Kita fikirkan diri kita masing-masing. Ketika kita dihisap, dibicarakan segala amal kita di akhirat, tidak ada siapa pun yang membela kita. Sekali lagi, datanglah Al-Quran untuk menjadi peguam bela kita. Dia akan berhujah dengan Allah SWT. Ya Allah, si Fulan bin Fulan ini, beliau dulu selalu membaca Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi kita dituntut bukan sahaja untuk membaca Quran dan mengamalkan segala isi kandungan Al-Quran itu. Dan sekolah Ramadan yang saya sebutkan lagi ialah memperbanyakkan sembahyang sunat. Tuan-tuan, kadang-kadang kita terasa nak terkencing malam, pukul 3 pagi, 4 pagi. Jadi itu sebenarnya kadang-kadang Tuhan tu dia sayang kat kita, tapi kita tak faham. Dia sengaja bagi kita rasa nak terkencing pukul 3 pagi, 4 pagi, dengan tujuan selepas kita membuang air kecil, kita teruskan dengan mengambil wuduk dan meneruskan dengan sembahyang 2 rakaat. Orang yang sembahyang tahajud juga akan diberikan cahaya. Ada satu video saya terlihat dalam YouTube, seorang pemuda di surau itu atau masjid itu ada CCTV. Dan CCTV itu merakamkan
seorang pemuda masuk ke masjid pada jam 3 pagi dan dia pada 3 pagi itu sembahyang sunat. Mungkin pemuda itu dia musafir, dia singgah di masjid, mungkin sembahyang isyak dan diteruskan sembahyang sunat tahajud mungkin. Tapi yang peliknya, pemuda itu sedang sembahyang tetapi bercahaya jam 3 pagi. Dirakamkan di sebuah masjid dan disebarkan. Inilah kelebihan orang yang bangun malam sembahyang tahajud. Jadi tuan-tuan, kalau kita terbangun malam masa nak terkencing, selepas tu teruslah ambil wuduk, sembahyang 2 rakaat dan kita sambunglah tidur. Tak ada masalah. Itu saya sebutkan tadi, nawiru manazilakum bis-salati wa qira'atil Quran. Sinarilah rumah kamu dengan memperbanyakkan sembahyang sunat dan membaca Quran. Allah akan memberi kita cahaya dengan 2 sebab, iaitu memperbanyakkan sembahyang sunat dan membaca Al-Quran. Sekolah Ramadan yang seterusnya ialah iaitu kita berpuasa, menahan lapar dan dahaga dan menahan diri yang boleh membatalkan puasa dan mengurangkan pahala puasa. Membatalkan pahala puasa dan mengurangkan pahala puasa. Apakah perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa dan mengurangkan pahala puasa? Selain daripada makan dan minum, sudah tentulah perkara-perkara maksiat yang boleh mengurangkan pahala puasa. Kita ketika berpuasa dilarang untuk mengatakan sesuatu yang sia-sia. Kita dalam bulan puasa dilarang untuk pergi ke tempat-tempat yang tidak elok. Kita teruskan di luar daripada Ramadan. Hendaklah kita menjaga mulut kita daripada memperkatakan sesuatu yang tidak baik. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah, neraka waillah kepada orang-orang yang suka mengumpat dan pencela. Allah mengatakan neraka wail kepada seorang yang tidak pandai menjaga mulutnya dengan mengata orang, mengumpat, mengata dan sebagainya. Dan itulah yang kita praktikkan di dalam bulan Ramadan. Kita jaga daripada mengumpat orang, mengata orang di bulan Ramadan kerana kita bimbang pahala kita berpuasa itu akan berkurangan. Dan kita ambil pengajaran itu dan kita amalkan di luar daripada Ramadan. Dan sekolah Ramadan juga memberikan kita petunjuk, iaitu hendaklah kita menjadikan syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi diri kita. Allah menyebutkan Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia, yakni syaitan, adalah musuh yang nyata bagi diri kamu. Dalam alam ini Allah menjadikan 4 makhluk yang berbeza-beza. Yang pertama, makhluk malaikat. Yang kedua, makhluk manusia. Yang ketiga, makhluk syaitan, iblis dan syaitan. Yang keempat ialah makhluk jin. Ada 4 makhluk yang Allah jadikan. Ada setengah-setengah pandangan mengatakan jin dan syaitan adalah perkara yang sama, adalah benda yang satu. Tapi ada pandangan yang lain mengatakan dia adalah berbeza. Malaikat adalah satu makhluk yang tidak ada nafsu. Dia dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai tentera-tenteranya, sebagai suruhan-suruhannya. Dia berada di semua tempat, di langit, di bumi, di gunung. Tugasnya adalah menjaga alam ini. Itu tugas malaikat, dia jaga. Macam kita lah, kita banyak bekerja. Engkau jaga kebun aku sana, kau jaga kereta aku, kau jaga sana. Jadi malaikat inilah tentera Allah, pekerja-pekerja Allah. Dia menjaga langit, menjaga laut, menjaga gunung. Itu malaikat. Bukan sekadar menjaga, tetapi di samping dia menjaga, dia berzikir dan bersujud kepada Allah Ta'ala. Dia tidak berkendakkan sesuatu. Hidup malaikat ini ialah mentaati dan tidak melakukan dosa. Dan makhluk yang kedua ialah makhluk manusia yang diberikannya nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu berjalan, makan angin, dan berbagai-bagai lagi keinginan. Itu manusia. Dan makhluk yang ketiga ialah iblis. Iblis dan syaitan. Dan manakala makhluk yang keempat ialah jin. Jin dengan manusia sama. Kedua-dua makhluk ini, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Kata ulama kat dunia ni, jin nampak kita. Kita tak nampak jin. Tapi di padang mahsyar esok, kita nampak jin, jin tak nampak kita. Kenapa jin tak nampak kita? Kerana kita berkeadaan bertelanjang. Kita keluar daripada kubur, kita bergerak ke padang mahsyar
Dan keadaan kita di padang mahsyar sangatlah lama. Sangatlah lama. Kat dunia ni paling lama kita hidup 100 tahun. Paling lama. Kalau kat padang mahsyar itu sangat lama. Kita tak tahu. Kerana setiap orang akan dihisap seorang. Daripada zaman Nabi Adam sampailah ke kiamat. Ada berapa bilion manusia akan diperiksa. Akan diperlihatkan segala apa jua amalan kita yang baik dan akan diperlihatkan segala amalan kita yang buruk di padang mahsyar. Kita akan ditayangkan skrin kita. Ya, daripada kita lahir sampailah kita meninggal akan ditayangkan. Dulu kita muda-muda merempit, kita muda-muda dulu isap dadah, kita muda-muda dulu mencuri, semua akan ditayangkan. Yang baik, yang buruk semua akan ditunjuk. Kita dulu muda-muda kaki perempuan, semua akan ditunjuk. Ulama mengatakan satu hari di akhirat itu menyamai 1000 tahun di dunia. Kalau umur kita 70 tahun, 365 hari, setahun kali 70 tahun, satu hari kita hidup di dunia itu 1000 tahun. Kita dihisap. Dan kita di belakang tu menunggu-nunggu. Bila nak sampai giliran aku? Kan? Ya, kerana keadaan di padang mahsyar pun sudah terseksa. Belum lagi masuk api neraka. Ketika di padang mahsyar lagi kita sudah terseksa. Dan dengan keadaan matahari yang dikatakan sejengkal daripada kepala. Bayangkan ketika matahari sejengkal atas kepala, yang sekarang ini pun kalau matahari terik pun kita tak tahan. Ada yang pengsan. Bayangkan matahari sejengkal menggelegak kepala otak kita ini, perlu mencurah-curah sampai kita lemas di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar mereka tak sabar, cepat. Tetapi dia tak tahu di dalam api neraka itu lagi dahsyat. Tuan-tuan sekalian, dalam sekolah Ramadan kita diminta menjadikan syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi diri kita. Dan syaitan ini sentiasa ingin merosakkan diri kita. Ada beberapa kisah tentang syaitan yang berusaha merosakkan diri kita, termasuk orang-orang alim ulama pun tidak terlepas daripada tipu daya dan godaan syaitan. Kisah Barsisa. Barsisa ini seorang alim ulama, ya, umurnya hampir 1000 tahun, ya, panjanglah Barsisa ini. Dan beliau ini sangat kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Barsisa ini sentiasa memotivasikan diri dia untuk mempertingkatkan lagi kualiti ibadah dia, menambahkan lagi ibadah dia kepada Allah Ta'ala. Sentiasa berfikir-fikir bagaimana aku nak menambahkan lagi amalan, sentiasa berfikir bagaimana aku untuk mendekatkan lagi diri kepada Allah SWT. Jadi Iblis telah menghantar jenderalnya untuk menggoda Barsisa. Kerana tentera syaitan-syaitan biasa tidak mampu. Ya, syaitan-syaitan biasa tidak mampu. Maka ketika Barsisa sedang berada dalam surau, di dalam masjid, tiba-tiba masuk seorang tua, berjanggut, berserban, berjubah, duduk di sebelah Barsisa, tidak jauh daripada Barsisa, dan Barsisa pun terpandang seorang tua ini. Terfikir dalam hati Barsisa, siapakah orang ini? Kelihatan gayanya, pakaiannya seperti orang yang alim, seperti orang yang soleh. Maka dalam Barsisa bertikaf dalam masjid dan surau, matanya sentiasa menjeling ke arah orang tersebut. Sebagai manusia, Barsisa juga ada sifat rasa penat dan letih. Walaupun dia bertikaf dalam masjid, berzikir, mengaji, sembahyang sunat dan sebagainya, tetapi beliau juga terasa letih. Dan akhirnya Barsisa pun bangun, ya, mungkin keluar sekejap, kemudian berehat, ambil wuduk dan masuk lagi, begitulah lebih kurang. Tetapi dia lihat orang tu tadi tidak berganjak daripada tempat duduk dia, masih lagi duduk di dalam masjid. Maka Barsisa pun keheranan, hebat sungguh orang ini. Aku pun rasa penat dan letih, dan aku pun mungkin keluar kejap ke surau ke masjid, ambil udara, kemudian masuk balik. Dia masih lagi duduk dalam masjid. Jadi Barsisa pun perhatikan orang tua ini, sampai menjelang malam pun dia tak balik
daripada masjid. Orang semua dah balik. Barsisa masih lagi mengintai-intai orang ini. Dia masih lagi tidak keluar daripada masjid dan tidak pulang. Maka Barsisa pun memberanikan diri dia untuk bertanya kepada orang tadi. Assalamualaikum, wahai Syekh. Bolehkah saya numpang tanya, tuan ni daripada mana? Tuan ni siapa? Hendak ke mana dan sebagainya. Maka orang itu pun mengatakan, maaflah, saya ni musafir. Saya ni singgah sebentar di masjid ini. Saya melihat tuan daripada tadi cukup rajin beribadah dan tak ada bangun pun. Tak henti sembahyang sunat dan mengaji Quran dan sebagainya. Tuan-tuan tak penat ke? Bagaimana tuan-tuan boleh sampai mencapai keadaan macam ini? Tanya Barsisa yang seorang yang sentiasa ingin tahu, kerana beliau ingin menambahkan lagi ibadah dia kepada Allah SWT. Jadi Barsisa pun rasa kehairanan melihat keadaan orang itu. Maka orang itu pun mengatakan, aku sebenarnya jadi begini sebab aku ni pernah buat dosa. Jadi bila aku pernah buat dosa, aku pun rasa insaf dan aku rasa bersungguh-sungguh dalam beribadah dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi Barsisa pun terfikir, bagaimanakah aku ingin mencontohimu? Aku juga ingin menjadi sepertimu. Maka orang itu mengatakan, nescaya engkau akan rasa lain daripada lain dan engkau akan rasa bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Lalu Barsisa mengatakan, aku tak boleh buat dosa. Orang itu menjawab, bukankah Allah itu Maha Pengampun? Dan Allah mengampunkan segala dosa yang kita lakukan seperti bayi yang baru dilahirkan, seperti kain putih yang bersih. Barsisa pun terfikir, betul juga Allah itu Maha Pengampun. Tak rugi pun kalau kau buat sedikit dosa, tetapi engkau akan lebih dekat kepada Allah Ta'ala, lebih kuat ibadah engkau. Jadi apakah dosa yang pernah aku buat? Engkau berzina lah. Barsisa pun terkejut. Berzina? Aku tak akan buat. Astagfirullahaladzim, itu dosa sangat besar. Kalau macam itu, kalau begitu engkau bunuhlah orang. Aku tak akan bunuh orang, itu juga dosa yang sangat besar. Aku tak akan bunuh orang. Kalau macam itu, engkau minum arak. Arak itu tak melibatkan manusia lain. Itu dosa engkau dengan Tuhan. Kau minum sikit dah lah. Jadi Barsisa pun terfikir, betul juga aku minum arak sikit. Lepas itu, kau akan bertobat kepada Allah Ta'ala. Maka orang tadi pun kata, begitulah. Kau bertobat bersungguh-sungguh dan sehinggakan keadaan aku seperti sekarang. Maka Barsisa pun dipendekkan cerita minum arak. Kerana dia nak menjadi orang yang kuat dalam ibadah dia. Bila Barsisa telah minum arak sedikit, rasa sedap pula. Dia nak lagi secawan. Dan secawan sebotol. Sebotol, 2 botol. Maka dia tak tahu sebenarnya orang itu adalah syaitan yang sedang menyamar. Bukan orang alim yang sebenarnya. Nampak syaitan itu nak goda dan nak menjatuhkan kita. Termasuk orang-orang yang hebat-hebat di luar sana. Bila Barsisa sudah banyak minum, kerana Barsisa tak sanggup nak lakukan zina, Barsisa tak sanggup nak lakukan pembunuhan, dia ambil dosa yang sangat kecil, iaitu minum arak. Dia tak tahu, rupanya dia terlupa. Rupa-rupanya arak itu adalah ibu segala dosa, ibu segala najis. Maka akhirnya Barsisa pun mabuk. Bila dia mabuk, dia tak sedarkan diri, tiba-tiba dia nampak ada satu orang perempuan masuk ke dalam masjid nak beribadah, nak sembahyang. Maka Barsisa yang sudah tak ingat itu telah merogol perempuan yang masuk dalam surau itu. Dan kemudian apabila dia tersedar, dia sangat ketakutan. Apakah yang telah aku lakukan ini? Aku ni orang alim, aku ni penceramah, aku ni ustaz. Apa telah aku lakukan ini? Mestilah aku ni malu. Maka Barsisa ketakutan. Akhirnya Barsisa telah dihasut oleh syaitan dan mengambil keputusan untuk membunuh wanita tadi supaya menutup bukti. Dan akhirnya wanita itu tadi telah dibunuh oleh Barsisa dan ditanam di penjuru kampung. Dan punyalah syaitan ini hebat dalam menggoda manusia. Kehilangan wanita itu tadi telah dicari oleh orang kampung, tetapi tidak dijumpai. Akhirnya syaitan telah menjelma dalam mimpi ketua kampung. Wahai ketua kampung, tahukah kamu wanita yang hilang itu, telah hilang lebih kurang sebulan lebih itu, sebenarnya telah dibunuh oleh Barsisa. Carilah kamu di hujung kampung sana, di tepi hutan, kamu koreklah tanah di sana dan kamu akan jumpa mayatnya. Syaitan menjelma dalam mimpi ketua kampung. Ketua kampung pun tersedar setelah mimpi itu berulang-ulang kali. Maka ketua kampung pun mengajak semua
orang-orang dia menggali di tempat yang telah dimaksudkan. Alangkah terkejutnya ketua kampung melihat mayat yang hilang itu, wanita yang hilang itu ada benar ditanam di tepi hujung kampung, di tepi hutan sana. Kemudian daripada mimpi ketua kampung juga memberitahu bahawa yang bunuh wanita itu ialah Barsisa, orang alim, orang soleh di kampung itu. Maka Barsisa pun ditangkap dan dibicarakan, dan akhirnya terbongkarlah segala kesilapan dan kesalahan Barsisa. Barsisa asalnya disuruh untuk berzina, dia tak nak. Disuruh membunuh, dia tak nak. Tetapi dia memilih dosa yang paling kecil, anggapannya itu minum arak. Tetapi dengan minum arak tu tadi, dia mabuk, dia telah melakukan ketiga-tiga dosa, iaitu berzina, membunuh dan dosa-dosa yang lain. Dan akhirnya Barsisa telah dijatuhkan hukuman mati oleh hakim ketika Barsisa diikat di sebuah tiang dan hampir mati, ya, dan pemerintah telah mengarahkan menghulurkan panah-panah kepada Barsisa. Maka ketika itu Barsisa tidak ada pilihan. Memang kali ini aku matilah, sedangkan aku tak sempat nak bertobat, tangan kaki aku telah terikat. Maka ketika Barsisa dalam keadaan yang begitu, dalam keadaan yang kata kesusahan, muncul sekali lagi orang tua itu tadi di hadapan Barsisa. Tetapi orang tua itu telah mengakui, ya Barsisa, aku sebenarnya adalah syaitan, engkau telah terpedaya. Apa? Engkau adalah syaitan, jadi engkau telah memperdayakan aku? Ya, aku telah memperdayakan engkau. Dan sekarang ini tidak siapa yang boleh tolong engkau. Sebentar lagi anak panah akan menebusi tubuh badan engkau, dan engkau akan mati. Engkau akan mati dalam keadaan berdosa kerana engkau berzina, membunuh, minum arak, dan engkau tak sempat bertobat. Tolonglah aku wahai syaitan. Aku boleh tolong engkau, kata syaitan tadi, dengan syarat engkau sembah aku, engkau sujud pada aku, cukup engkau tundukkan kepada engkau kepada aku. Aku akan hilangkan engkau, bawa ke negara lain. Aku akan letak engkau dalam hutan sana, gunung sana, jauh daripada manusia, dan engkau bertobatlah kepada Allah SWT. Kau ingat, Allah itu penerima taubat. Barsisa yang ketika itu sedang panik, ya, sedang panik dan tidak tahuan, tidak ada pilihan lain, maka dia pun bersetujulah supaya syaitan ini bawa dia terbang, ya, ke sebuah gunung lautan sana, jauh daripada manusia, dan bertobat. Maka akhirnya Barsisa pun tundukkan kepalanya, isyarat sebagai sujud kepada iblis dan syaitan. Tunduk saja Barsisa kepada syaitan tersebut, sekali lagi Barsisa telah ditipu oleh syaitan tadi, dan Barsisa telah syirik kepada Allah, iaitu dosa yang tidak diampunkan oleh Allah SWT. Maka sekonyong-konyongnya terlepaslah busur panah dan menembak mati Barsisa. Dan akhirnya Barsisa mati dalam keadaan syirik dan berdosa besar. Dan tuan-tuan sekalian, itu sahaja satu contoh, ya, tentang syaitan ini sentiasa ingin menggoda kita, dan hendaklah kita pastikan innahu lakum adu mubin, sesungguhnya dia, yakni syaitan, adalah musuh yang nyata bagi diri kamu. Ada 2-3 kisah lagi tapi tak sempat sebelum isyak, ya, cukuplah dengan satu kisah ini. Semoga kita sentiasa berhati-hati tentang bisikan syaitan. Tugas syaitan membisikkan kepada kita untuk melakukan kejahatan. Tugas jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah SWT. Tetapi syaitan yang menggoda manusia dan jin, kalau manusia itu tewas, manusia dan jin itu lebih jahat daripada syaitan itu sendiri. Syaitan pun tak pernah, istilah dia, syaitan juga tak pernah membunuh anak dia. Syaitan juga tak pernah buat benda yang bukan-bukan. Tetapi manusia dan jin, kita lihat, pernah macam-macam, lebih teruk daripada syaitan. Jadi syaitan apabila dia membisik kepada manusia dan jin, dan manusia itu jadi jahat, lebih jahat daripada syaitan itu sendiri. Syaitan pun giling kepala, aku pun tak jahat macam kau. Itu, ya, hati-hatilah. Semoga kita tidak terpedaya dengan hasutan jin dan syaitan, dan kita terselamat daripadanya, dan sentiasalah kita minta perlindungan dengan Allah SWT, ya, kerana Allah itu Maha memberi pertolongan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.